Ni. Thank you. Tengok boleh apa? Boleh nasi yang ni. Ni kita punya Amira promote sudah datang. Ada 6K, tiba-tiba kat 6K. Sekarang kita pilih dua tu cikgunya. yang baju Melayu. Ramai tanya Kak Leong dah sihat. Yalah, Alhamdulillah. Fatah Amin dan Amira Uthman telah hadir di salah satu outlet Jekyll untuk berjumpa peminat-peminat mereka. Semestinya kehadiran mereka telah menyebabkan gedung Jekyll penuh dan bersesak-sesak dengan peminat-peminat mereka berdua. Amira dan Fatah Amin yang mengenakan busana sedondon terlihat manis bersama. Rekod dah dia nampak. Lagi sekali. geng ini Fatih Misia. Apa rekod dalam rekod? Lembut sangat. Anak tunggu. Bandungnya. Patah tu carikan samping. Manja je pula. Boleh try saya tak? You tak jadi bagi guys. You simpan. Kat sini lama. Kat apa? Syat. Syat. Okey, Syat. Ni. Thank you. Tengok boleh apa? Boleh nasi yang ni. Ni kita punya semua ramai ni. tapi tak boleh fokus. Ya, you macam Mira sekali. Fatah Mira. Fatah Mira tu aku yang sambung. Ini Fatah Fatah. Terima kasih Kak orang nasi cantik. Salam Kak orang nasi ada. Sini Kak. Siapa lagi nak baju Melayu nak bagi matching dengan sampin. Hai saya tolong pilih kan. Mana nak? You nak ayam ambil kan ke? You nak ayam ambil. Nampak besar. How to reduce your size? How to reduce? I don't know. Lah. Cannot. Now dia nak ambil pensil. Dia cakap gambar dia besar. Now how to do? Selfie dengan kakak kita nak ambil selfie dengan baju dia. Sekejap nak 6 lah tu. Handphone mana handphone saya pakai tadi? Ni. Kak ada siapa nak sampin lagi? Sampin lagi. Sampin. Sana. Akak dah ke? Tak Syat. Yang restorannya di kedai. Saya ingat. Kat bawah. Katakan samping supaya nak. Kat bawah tu ada. Paling besar 2.5. Anak siapa dengan benda ni? Boleh nak pergi sana. Tak muat. I nak ambil sebab I punya ni 6. I dah macam level Fatah Amin, you know. 6,000. Wow, lebih daripada dia lah.
I nak berniaga, you nak jual apa? I jual sekarang. Kalau tiba-tiba blur. Tiba-tiba blur tak je. Kak, ada lagi bang. Sampin Kak, mai ke depan, mai. Kak, minta maaf Kak ya. Minta maaf ya. Kak, resit ada Kak? Kau nak bayar. Tak boleh, dia kena bayar dulu, ambil resit. Ambil pajak, lepas tu baru bayar. Dah bayar ya? Mai sini bang, mai. Mai ke depan, mai. Mai Kak, mai. Siapa yang dah bayar, mai ke depan. Ada lagi ya? Ayam mana yang nak? Asal kena dengan warna dia okey lah. Boleh bang? Purple lah. Tak boleh lah. Apa ni? Bang, yang ni mati color tau bang. Saya Haji nak nikah besok pun boleh. Nikah esok. Takut pula nikah esok. Berpuasa tak boleh? Ini saya cuti. Satu warna yang sama. Nak ada yang terbaru ni. Dah lah bang, boleh. Okey. Tangan ni. Dah kurang lah 5 kilo. Nampak dia macam ni. Tengok dia Bunga lain tak apa, warna. okey. Lagi dahsyat ni kan ikut lah. Mata. Tembuk sekarang ni biru. Mana ya budak ni? Bagi dia duduk. Ambil dulu. Saya nak cepat ni, kita nak tanya. Syaz. Nasib dah. Sudah ambil Oh, ini satu kali. Ini 2 kali. Abang nak hitam warna biru pula. Bang, ada lagi nak sampin? Sini bang. Siapa nak sampin? Abang nak tengok yang biru, warna biru gelap. Sampai tu. Ni. Bukan yang tu. Itu dah ada. Dah ada. Yang matching warna baby blue tu. Apa dia Kak? Yang matching baby blue apa? Oh, Hari tu saya ambil ni. Sebab dia tak ada yang cair. Hari tu saya ambil yang biru. Ada satu ni lagi. ada cair sikit tapi mati color. Tapi mati colour. Ada satu lagi warna biru cair. Sebab hari tu dia tak ada biru cair. Yang tu. Jeka KL. Mana yang Saya tak masuk. Tak masuk. Ramai. Terus tak masuk. Amira promote sudah datang. Ada 6K. Tiba-tiba kat 6K. Tak kena. Tak kena harus. Oh, dua-dua tu cik punya. Yang baju Melayu. Ramai tanya Kak Long dah sihat. Happy. Alhamdulillah. Baby blue. Tapi tak boleh kat mana? Tak ada. Mana apa? Kat mana Umi nak ambil? Kau cari yang Yang member raya? cari yang putih. Yang putih. Macam
pengantin pakai besok pengantin pakai. Warna cerah sikit dia. Warna cerah yang putih-putih nampak dia putih tu. Tak senang. Okey, ya sama. Okey, siapa nak samping lagi? Ya. Samping ni keluarkan baju je. Ni. Kita yang jauh di sana. Ada tak lagi satu? Warna dia. Boleh. Ya, cantik ya. Bukan yang tak kena. Ini. Ada. Bang, ada lagi samping. Samping. Tanah putih betul. Tapi tanah putih tak ada kat sini. Ada ya. Tanah yang tanah putih betul tak ada Oh ya. Okey, baik. Tanah putih keliru-keliru. Saya nak minta maaf sebentar. Saya perlu pinjam sebentar anda punya Fatah Amin dan Amira Osman ni. Saya tahu bila saya pinjam dorang sebentar, banyak yang akan patah hati. Tapi tak apa. Sekejap je saya pinjam dorang. Lari betul. Cari lari. Oh yo, ini bukan biasa-biasa. Amira sendiri pilih. Apa tak? Nak ambil itu. Confirm ni. Bukan biasa. Boleh. Patah. Jom. Jumpa dah kesimpulan. Dia lawa warna cerah-cerah ya. Saya tu tak pandai. Warna dia cerah betul. Baju dia cerah. Dia sampai. Yang tanah putih tu tak ada? Ada bang yang warna Tak ada tanah putih bukan ambil ikan. Ini dia tak dapat air. Dia bukan, ni boleh. Ini boleh. Kalau yang hitam ni tanah dia warna kelabu ke, grey ke. Oh, nama sampai. Adik boleh tak tolong ambil yang warna silver tu sana tu? Okey, baik. Minta laluan sebentar. Kita nak pergi ke sana untuk beri laluan kepada TV3 nak buat interview. Kita pun nak tanya bila tarikhnya. Bukan yang ni dek, yang semua tu. Kita nak tanya bila tarikhnya. Hari Raya. Dia cover. Dia kata 31. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.